Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ni aku nak share kat korang untuk phone gaming segmen budget sebab saya perasan ramai yang tengah nak cari phone murah-murah lepas tu nak gunakan dia untuk main game Mobile Legends dan yang lain. Tapi kalau kita nak cari phone untuk gaming tu, kita tak boleh setakat nak tengok dekat brand aja. Sebab kita kena tengok juga apa memory yang dia guna, chipset, touch sampling rate, UI optimization dan macam-macam lagi. So dalam video kali ni aku akan share kat korang phone yang sedap untuk gaming bawah RM800 dan kesemua phone tu dia guna memory jenis yang UFS 2.2 dan bukannya jenis yang eMMC 5.1. So kalau korang nak gunakan dia untuk main game Mobile Legends tu, experience dia adalah lebih smooth dan kurang spike. Yang kelima, kita akan berikan kepada Oppo A6X. Telefon Oppo ni dia ada variant A6X dan A6C, tapi A6X ni dia ada chipset yang lebih power kalau kita compare dengan Oppo A6C. Phone ni dia ada screen 6.75 inci yang agak besar, ada memory 256GB dan 4GB RAM, guna chipset Snapdragon 685 yang cukup laju, dan phone ni juga ada bateri 6500 mAh yang sangat tahan. So, kalau korang nak cari phone yang ada memory yang besar lepas tu nak gunakan dia untuk main game Mobile Legends, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya charging 15W dia masih kira slow lagi untuk tahun 2026 ni. Tapi disebabkan phone ni dia ada bateri yang sangat tahan, kita pun boleh cas bateri dia masa kita nak pergi tidur itu. Yang keempat, kita akan berikan kepada Infinix Hot 70 4G. Telefon Infinix ni dijual pada harga 649 masa dia launching, tapi sekarang harga dia dah naik sampai 700 lebih. Phone ni dia ada screen 6.78 inci yang cukup besar, ada memory 128GB dan 6GB RAM, ada bateri 6000 mAh yang agak tahan, dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So kalau korang nak cari phone untuk gaming lepas tu nak ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma ini adalah versi yang 4G dan bukannya jenis yang 5G. So kalau korang nak cari phone yang jenis 5G tu, mungkin korang kena survey phone yang seterusnya. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Vivo Y21 5G. Telefon Vivo biasanya akan guna memory eMMC 5.1 untuk segmen budget, tapi kali ini mereka dah guna memory yang jenis UFS 2.2. Phone ni dia ada screen 6.74 inci yang cukup besar, ada bateri 6500 mAh yang agak tahan, support fast charging 44W yang cukup laju, dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So kalau korang nak cari phone yang jenis 5G lepas tu nak ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma RAM dia adalah lebih kecil sikit kalau kita compare dengan phone Infinix yang sebelum ni. Tapi selepas Vivo upgrade ke Origin OS, UI dia memang rasa lebih smooth walaupun dia ada RAM yang lebih kecil. Yang kedua, kita akan berikan kepada Tecno Spark 50 5G. Sebelum ni, phone ni dijual pada tanda harga RM599, tapi sekarang harga dia dah naik sampai RM799. Phone ni dia ada screen 6.78 inci yang cukup besar, ada bateri 6500 mAh yang agak tahan, support fast charging 44W yang cukup laju, dan phone ni juga ada features tahan lasak dan tahan air. So, kalau korang nak cari phone yang ada bateri yang tahan lepas tu nak ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya RAM dia adalah lebih kecil sikit kalau kita compare dengan phone Infinix Hot 70 4G. Jadi phone Tecno ada kelebihan dekat network 5G dan phone Infinix pula ada kelebihan dekat RAM yang lebih tinggi. Yang pertama, kita akan berikan kepada Redmi 15 5G. Telefon Redmi 15 5G ni dia ada dua jenis variant. Yang memory 128GB tu dijual pada tanda harga 600 lebih, dan yang memory 256GB tu dijual pada tanda harga 800 lebih. Phone ni dia ada screen 6.9 inci yang cukup besar, ada bateri 7000 mAh yang agak tahan, support fast charging 33W yang cukup laju, dan phone ni juga guna chipset Snapdragon 6S Gen 3 yang cukup laju. So kalau korang nak cari phone budget 5G yang paling murah lepas tu nak gunakan dia untuk gaming, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma store dia dah agak limited dan akan datang mungkin harga dia akan naik juga. So kalau korang nak cari phone ni untuk gaming, korang kena cepat-cepatlah add to cart sebelum offer dia habis. So itulah 5 telefon terbaik bawah RM800 yang masih sedap untuk gaming pada pertengahan tahun 2026 ni. So kalau korang nak beli phone ni dengan harga lebih murah, korang pun boleh klik produk link yang saya share dalam video ni untuk dapatkan free YouTube voucher daripada Shopee. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.